Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam perkasa puteri, pemangkin perubahan, sekali puteri, selamanya puteri. Yang amat berhormat, Naib Presiden Datuk Seri Haji Muhammad Khalid bin Nordin, yang berbahagia Setiausaha Agung yang Datuk Wira Dr. Ashraf Wajdi bin Datuk Dusuki, yang berbahagia Datuk Nurul Amal binti Datuk Muhammad Fauzi, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, yang berbahagia Saudari Siti Soleha, Naib Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, yang berbahagia Saudari Siti Nurhasiati binti Abdul Rahman, Setiausaha Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, yang berbahagia Saudari Hanis Hazwani binti Hazmin, Bendahari Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, yang berbahagia Saudari Syamelia binti Nur Azizi, Ketua Penerangan Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, serta seluruh barisan kepimpinan. Kita juga mengalu-alukan 3 wakil ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, yang berbahagia Datuk Seri Ahmad bin Ismail, yang berbahagia Datuk Wira Abdul Razak bin Abdul Rahman, dan yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Syafi'i Abdullah. Seterusnya barisan komponen Friends of BN, barisan duta-duta, Ketua Pergerakan Puteri UMNO bahagian-bahagian, Ketua Pergerakan Puteri bahagian-bahagian, serta yang diraikan hadirin perwakilan pemerhati dari bahagian-bahagian, mahasiswa dan semua yang berada di dalam Dewan pagi ini. Tidak dilupakan bersama-sama kita pada hari ini menyerikan lagi persidangan puteri ini dengan penuh sukacitanya. Kami mengalu-alukan kehadiran mantan-mantan Puteri UMNO Malaysia. Mungkin mantan boleh berdiri sekejap. Ada nampak di situ dari Sabah. Kak Sal, Kak Asuma, Kak Julie. Mungkin ramai lagi yang saya tidak sempat sebut. Terima kasih kerana sudi hadir di persidangan puteri bagi PAU 2025. Alhamdulillah, dengan berkat dan limpah kurnianya dapat kita berhimpun lagi pada kali ini bagi menyempurnakan persidangan agung peringkat Pergerakan Puteri UMNO Malaysia bagi tahun 2025. Dan bersama-sama saya, Saudari Timbalan Pengurusi Tetap Puan Zulaika Abdul Talib, yang akan mengemudikan agenda persidangan ini. Apa kabar semua perwakilan? Macam tidak kuat je. Apa kabar semua perwakilan puteri? Alhamdulillah masih bersemangat. Baiklah, sebelum saya memulahkan perjalanan persidangan ini, izinkan saya untuk mengangkat sumpah terlebih dahulu. Adalah saya Fareha binti Wasli, nombor kad pengenalan 9004 9008 13125534, nombor keahlian 04 09 06601, mengaku dan bersumpah sehingga hari ini 15 Januari 2026 saya adalah seorang yang tidak diisytihar muflis dan bukan seorang penjenayah,
Dengan ini pengakuan jujur dan ikhlas yang dibuat di hadapan ahli-ahli persidangan sekalian. Okey, baiklah. Untuk makluman semua hadirin yang berada di dalam dewan ini, bilangan kehadiran yang hadir adalah seramai 1,110 orang dari jumlah yang sepatutnya 1,146. Maka dengan itu, layaklah kita meneruskan persidangan ini dengan korum yang telah mencukupi. Dan dimaklumkan seramai 500 orang juga pemerhati dan mahasiswa yang turut bersama-sama memenuhi dewan pagi ini. Maka dengan itu jumlah yang ada bersama-sama kehadiran perwakilan dan pemerhati adalah seramai 1,646 orang. Baiklah, selesai sudah angkat sumpah saya selaku pengurus tetap pada persidangan puteri kali ini. Okey, sebelum saya meneruskan, saya ingin membentangkan beberapa peringatan mesyuarat terlebih dahulu. Yang pertama, saya mohon kerjasama dari semua hadirin perwakilan untuk menetapkan telefon anda dalam mood senyap. Dan yang kedua, mohon perwakilan untuk meminimalkan pergerakan keluar masuk dewan. Dan yang terakhir, saya mohon para perwakilan untuk memberikan tumpuan sepenuhnya kepada intipati yang akan disampaikan oleh barisan kepimpinan dan juga semua pembahas sebentar lagi. Diharap semua hadirin dapat memberikan kerjasama agar persidangan ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah. Saya teruskan persidangan ini dengan menjemput Setiausaha Puteri UMNO Malaysia Saudari Siti Nurhasiati binti Abdul Rahman untuk membentangkan peringatan persidangan Perhimpunan Agung Pergerakan Puteri UMNO 2025 Kertas Bilangan 1 Pembentangan Laporan Tahunan Pergerakan Puteri UMNO 2025 Kertas Bilangan 2. Dipersilakan.